didengarnya, beliau telah membuat pemantauan terhadap seorang pesakit yang mengalami sindrom Klippel-Trenaunay-Weber sejak bayi lagi. Kini bayi tersebut dah pun berumur 7 tahun. Apa pula kisahnya Profesor sampai sanggup menunggu hingga 7 tahun untuk buktikan semua itu? Apa yang hebatnya kalau dah lama sangat baru boleh tunjukkan hasil? Sama-sama kita saksikan. Sindrom Klippel-Trenaunay-Weber yang didertai gadis kecil ini memang satu penyakit luar biasa. Di seluruh dunia, hanya 20 kes sepertinya dilaporkan dalam tempoh 20 tahun. Tidak hairanlah kalau ada doktor yang menemui jalan buntu untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Sindrom Klippel-Trenaunay-Weber, iaitu urat saraf dengan darah. Masa dilahirkan, doktor dah tunjuk dah keadaan kaki dia sebelah berwarna lain, sebelah kaki dia sebelah tu besar daripada yang sebelah 4 kali ganda. Yang sakit tu lah? Yang sakit tu tak bergerak. Masa dilahirkan mula-mula saya tak boleh nak pegang dia sebab dia dikawal oleh doktor. Jadi saya tak dapat rasa nak pegang dia dah sampai doktor tiap hari kena pergi jumpa di ward ICU. Tapi memang anak saya masa tu dilayan seperti orang kata pun bayi yang mungkin kehidupan dia mungkin baru bagi dia macam yalah macam boleh hidup tak boleh hidup. Tapi saya berserah kepada Tuhan masa tu. Tapi yang saya tak faham masa dia lahir kaki dia tu tak function sebelah. Jadi doktor nasihat kat saya kaki dia tu nak kena potong. Sebab masa berapa bulan? Masa tu 3 hari. Masa tu saya dalam pantang 3 hari. Saya ingat lagi kata kaki anak saya akan potong. Kenapa? Sebab kaki dia tu tak bergerak. Kaki dia memang tak function langsung. Jadi suami saya mensabarkan saya, bayangkan saya masuk dalam pantang, kata nak nanti negotiate dengan dia, boleh balik. Jumlah kawan saya dengan tu dan saya bawa anak saya balik. Saya bawa anak saya balik ke rumah. Saya berterima kasih suami saya sendiri yang mencari gamat ni. Gamat healing. Saya memang tak percaya gamat masa tu. Saya jual gamat, saya tak percaya gamat. Suami saya yang suruh makan gamat. Berapa tahun tu? Masa tu umur dia 3 hari. Saya kata tak mau sebab apa? Doktor sendiri kata dia tak boleh merawat anak saya. Anak saya boleh dipotong kaki. Apa lagi dengan gamat ni? Kalau macam tu, kenapa bawa anak terkeluar daripada hospital? Sebab kami cuba cara lain, cuba cara kampung ke. Cara kampung macam mana? Saya tak tahu lah, tapi cuba cari jalan selain daripada potong kaki dia. Tapi langkah pertama saya ialah dengan gamat ni. Suami saya yang syorkan. Suami saya yang suruh, saya tak mau, suami saya yang suruh. Tapi keadaan saya masa menjaga dia waktu saya pulang ke rumah, saya mandikan dia. Saya boleh tengok sendiri keadaan dia. Kaki baby kan kalau bagi mandi, kaki dia akan bergerak dua belah. Tapi bagi anak saya cuma sebelah saja bergerak. Sebelah kaki langsung tak bergerak. Perubahan dia sangat cepat ialah kaki dia boleh bergerak. Berapa lama ambil masa? Saya bagi makan malam, esok paginya dah bergerak. Tapi sepatutnya tak boleh bergerak langsung. Sepatutnya tak boleh bergerak langsung sebab saya budak-budak takkan nak menipu kita sebab masa mandi kaki dia tak bergerak. Saya nampak kaki dia tak function, saya tahu memang ada masalah kaki dia. Masa tu memang saya tertekan sungguh. Tapi saya terpaksa bersabar. Saya terima keadaan daripada Tuhan. Memang saya yang terpilih untuk jaga dia. Tapi alhamdulillah lah kalau saya terus, mungkin insyaAllah saya teruskan dengan gamat. Mungkin tak ada masalah bagi dia sebab anak saya semua penyakit ada dekat dia. Masa SAR mula-mula datang ke Malaysia, dia dah dapat radang paru-paru. Itu baru masuk. Masa tu. Kalau dah datang penyakit, dia yang dapat dulu. Tapi yang paling saya sedih bila
pagi ni dia kata kat saya, Mom, kakak ada cerita kata dia menangis tu sedih-sedih sebab ada orang kata dia cacat. Dapat sakit masa doktor kata tak ada harapan, memang kaki kena potong. Kak Su sendiri percaya bulat-bulat. Apa yang doktor kata, memang Kak Su kata tak ada cara lain lah. Tapi kerana abang Kak Su paksa Kak Su makan gili ni, Kak Su paksa anak. Walaupun saat Kak Su kata kalau jadi apa-apa dia tanggung. Kalau anak masa tu macam Kak Su dah berserah anak Kak Su pada Tuhan lah. Tahu dia paksa Kak Su. Tapi Kak Su tengok sendiri gamat dah buat apa dekat anak Kak Su. Jadi Kak Su kata jangan ragu-ragu, jangan takut, kita kena percaya. Jadi Kak Su dah pilih healing, gamat healing untuk anak Kak Su. Jadi Kak Su memang tak ragu-ragu. Jadi kalau hantar anak Kak Su sendiri pergi dekat kutub utara ataupun pergi mana-mana, bagi dia sebotol gamat. Mungkin dia akan balik kepada Kak Su. Percaturan yang dibuat untuk masa depan Nurul Misra ternyata tepat dan membuahkan hasil. Ini kerana meskipun ada pakar yang berani merawatnya, ia akan melibatkan risiko pembedahan yang tinggi. Kebahagiaan dan kegembiraan yang dikecapi oleh keluarga dari Kulim Kedah ini sebenarnya melalui satu proses yang amat sukar. Sejak kecil tiada siapa menyangka adik Nurul Misra Hasmili akan mampu tersenyum seperti hari ini.